terutamanya soalan 1 sehingga 30. Pilih ayat-ayat yang betul. Sebab itu arahan dalam soalan, pilih jawapan yang paling sesuai. Dia tak kata pilih jawapan yang betul. Ada betul? Pilih jawapan yang paling sesuai. Bukan yang pilih jawapan yang betul. Jadi, kesimpulannya, inilah dia bukan rumah. Yang ingin saya terangkan kepada rakan-rakan ini, betapa pentingnya menguasai bahasa Melayu. Walaupun kita adalah kelompok yang hadir daripada orang-orang lain. Tambahan pula, kita ialah cikgu yang mengajar mata pelajaran bahasa Melayu. Bayangkanlah soalan-soalan seperti ini diuji kepada pelajar-pelajar kita. Tiba-tiba pelajar kita kata betul. Sebab pelajar-pelajar ini, dia melihat, dia mendengar, dia menerima ajaran cikgu secara langsung. Sebab itu, di pusat-pusat tuition juga, banyak juga pusat tuition yang mengambil ilmu tetapi tidak ada ilmu tentang ini. Rugi kalau kita menghantar anak-anak kita asal dasar percaya bahawa pusat tuition itu hebat, agung. Tetapi guru-guru yang mengajar di situ tidak menguasai ilmu ini, maka yang terperangkap ialah anak kita ataupun anak kita. Sebab peluang hanya sekali saja untuk mereka memiliki. Okey, ini bukan masalah.